Matematik tahun 3 muka surat 3. Teroka nombor. Aktiviti 1. Padankan. Soalan A. Kat sini jumlahnya ada berapa? Kalau kita tambahkan semuanya, ni 1000 tambah 1000 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100, kita akan dapat 2600 semuanya. Soalan B. Satu ni adalah 1000, yang ni juga 1000, yang ni 10, 10, 10, 10, 10. Kita akan dapat semuanya adalah 2050. Soalan C. Ni 1000, 1000, 1000, 3000. Kalau yang ni 100, yang ni 1. Jadi semuanya adalah 3101. Soalan D. Dekat sini jumlahnya berapa? Kalau kita nampak dekat sini, ini 7639. Kalau yang ini 7642. Jadi ada dua tempat kosong dekat sini. Yang ini 1 dengan yang ini 1. Jadi kita boleh tambahkan 3639 tambah 1, kita akan dapat 7640 dekat sini. Kalau dekat sini 7641 dan dekat sini 7642. Jadi jawapannya adalah yang ini, 7640. Soalan E. So dekat sini ada 10/100,000. Jadi kita kena ambil nilai. Yang dekat 1000 ada 1 biji, 1. Kita tulis 1. Dekat 100 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita tulis 5. Kalau dekat 10, kosong. Kosong, tak ada apa-apa kat sini. Kalau sar ada 1, 2, 3. Ada 3. Jadi jawapannya adalah 1503 yang ini. Soalan F. So dekat sini kita boleh nampak yang terkena garisan tengah ni, abakus ni, yang ini ada 1. Kalau yang ini atas 5, bawah 1, ada 6. Kalau yang ini, yang bawah 1, 2, 3, 4. Dan yang ini, yang sar ni, kosong. Jadi jawapannya adalah 1640. Jadi ini adalah jawapannya.